Ada yang benci, tapi jangan nafikan Malaysia hebat disebabkan beliau. Segalanya musnah, segalanya hancur, semuanya angkara Jepun. Masa tu sekolah kena tutup. Ayah Tun tak dapat lagi mengajar. Hidup mereka bertambah susah. Tun sedih, hasrat nak ubah, nasib keluarga hancur berkecai. Tapi hidup kena teruskan. Tun jual pisang goreng semata-mata nak bantu family. Tun tak malu pun sebab Tun tahu ini bukan penamat. Lepas Jepun kalah perang, British datang balik nak buat Malayan Union. Tapi Tun tahu ini satu penipuan. Tun nak semua orang bangkit lawan British. Macam-macam akhbar Tun sebarkan betapa bahayanya Malayan Union. Tapi siapa sangka budak muda yang bersenjatakan tulisan mampu cetuskan revolusi di tanah Melayu. Dan sebab itulah UMNO ditubuhkan. Setahun berlalu, Tun dapat peluang yang dirampas Jepun.